Video throwback arwah Abah dan arwah Ibu Zana dan Anwar Zain memberikan pesanan nasihat untuk anak-anaknya. Salam takziah buat Zana Zain sekeluarga. Semoga kedua-duanya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Betul. Kita lahir, besok kita pergi apa pun tak. Tahan ya. Kita baik nama orang sebut baca Fatihah. Betul. Itu pesanan tu yang paling best tadi. Sebab saya dengar sampai ke bulu roma dekat itu semua milik dia. Betul tu. Ikhlas. Dia jangan sombong macam tu. Ya. Naik atas pentas tu ingat, ya Allah aku pakai macam ni. Kalau aku ada buat kesalahan, rasa kau ya Allah ampunkan aku ya Allah. Pesan, Aku cari rezeki cara macam ni pakaian. Betul. Anak-anak salah. Kadang-kadang waktu kita pakaian orang kata menunjuk-nunjuk, orang senang tunjuk cari rezeki cara macam tu. Tapi both of them, dia orang berdua memang humble, memang didikkan ke Imam Ali. Sampai Kita selalu jumpa Anwar lah, kita jumpa apa lepak dia makan apa semua. Dia memang Pesan anak-anak. ada Jangan kat sombong situ dia tu. cari rezeki nak atas pentas kan. Cari rezeki. Cari rezeki Kita cara sama macam je. tu tak. Allah dah bagi kan. Dan